Ini phone Oppo Reno baru ke? Sebenarnya bukan. Ini adalah siri flagship terbaru Oppo, siri Find X9. Dan baru-baru ni kami ada diberi peluang untuk lihat sendiri peranti terbaru ni menjelang pelancaran dia. Siri Find X9 ni datang dengan dua model, Find X9 dan Find X9 Pro. Sekali tengok rekaan Find X9 ni memang jauh beza dari Find X8 sebelum ni. Modul kamera dia segi 4, bukan lagi bulat besar macam dulu. Dan nampak macam siri Oppo Reno pun ada. Dari segi rekaan dia juga tak jauh beza macam OnePlus 15 yang akan lancar dekat China 23 Oktober ni. Lagipun secara asasnya dua-dua ni memang berkongsi DNA yang sama. Kalau anda masih ingat, rekaan kamera Find X9 ni juga macam throwback kepada Find X5 Pro 3 tahun lepas. Cuma kali ni sisi dia rata sama macam Find X8. Masih ada butang kamera dekat Find X9 ni, tapi kali ni Oppo dah tambah satu lagi butang baru dekat atas bahagian kiri untuk kegunaan AI. Fungsi dia masih belum boleh didedakan lagi, tapi konsep dia lebih kurang sama macam Essential Space pada Note Phone 3. Sebagai sebuah flagship, binaan Find X9 ni memang terasa premium. Ia guna bingkai aluminium rata dan keseluruhan badannya taklah berat dan sedang nak genggam. Dan yang penting, kaca panel belakang dia tak kutip jari. Okey, dari segi warna pula, Find X9 datangkan dalam 3 pilihan warna iaitu Titanium Grey, Space Black dan Velvet Red. X9 Pro pula ada dua warna iaitu Silk White dan Titanium Charcoal. Macam korang boleh nampak dekat belakang, Oppo masih teruskan kerjasama dengan Hasselblad untuk sistem pengimejan dia. Cuma spesifikasi kamera masih belum boleh didedakan lagi. Tapi masa sesi preview, kami sempat ambil beberapa sampel gambar menggunakan Find X9 Pro dan hasil dia agak impresif juga, termasuk gambar low light dan zoom jauh. Selain daripada kamera, butiran lain macam chip, bateri, skrin dan pengecasan pun hanya boleh didedahkan masa pelancaran rasmi nanti. Buat masa sekarang, tarikh pelancaran Malaysia pun masih belum diumumkan, tapi Find X9 ni dikatakan akan dilancar di Malaysia tak lama lagi. Jadi, apa pendapat korang tentang rekaan flagship terbaru Oppo ni? Cantik tak? Atau korang rasa Find X8 dulu lagi cun? Komen pendapat korang dekat bawah.